macam contoh di fakulti kami kalau ambil program diploma teknologi dan pembuatan tadi, bila sambung ke program degree kita boleh benarkan transfer kredit berlaku sehingga 44 kredit. Alright, hai. Assalamualaikum. Selamat kembali dalam podcast Talent Talk. Alright, so kita di UMPSA hari ni nak membicarakan, nak bawa satu topik yang rasanya memang tak ramai yang tahu. Okay, so topiknya adalah nak terlibat dalam industri besar. Kos ni untuk anda. Alright, so pun kita bawakan tetamu yang bukan calang-calang sebab tajuk pun dah bukan calang-calang, dia industri besar. So kita bawakan nama yang besar juga di UMPSA ni. So, boleh Doktor kenalkan diri dulu? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati sekalian. So, nama saya Muhammad Nafis bin Osman Zahid. Merupakan pensyarah dan juga sekarang di memegang jawatan sebagai Timbalan Dekan Akademik dan Perantarabangsa di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik. Uh, saya basically dah lamalah terlibat dalam bidang akademik. So most likely saya bermula dengan menyambung dalam pengajian ijazah di peringkat di dalam bidang mechanical major dalam manufacturing. So kemudian saya sambung di peringkat master dalam bidang manufacturing engineering dan management di University of New South Wales, Australia. Kemudian alhamdulillah sambung lagi dalam bidang Dr. Falsafah di Loughborough University, United Kingdom. So most likely saya punya perjalanan daripada asas tu, basic degree tu sampai kepada PhD adalah berkaitan dengan kejuruteraan pembuatan. Dan sekarang berkhidmat di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik yang mana fakulti ni dia cover kedua-dua bidang core engineering tersebut. Kalau saya boleh tambahan, nama doktor sendiri adalah TS Teknologis Dr. Muhammad Nafis. So nampak daripada segi pengajian, background dan sebagainya. Now we know lah. Alright. Okay. So kalau doktor sendiri, kalau tadi di Fakulti Teknologi Pembuatan dan Mekatronik, so kita tahu di sini adalah salah satu courses juga itu bawakan di diploma asasi. Ya, betul. Asasi tiada, diploma lah. Diploma. Maafkan saya. Okay, so kalau diploma ni sendiri doktor, apa yang buatkan doktor memilih untuk terlibat dalam bidang kejuruteraan di diploma di UMPSA? So basically diploma yang ditawarkan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Elektronik saya sebut sebagai FTKPM lah, dia punya singkatan dia. So diploma kita adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan. So basically diploma ni kita bangunkan sebagai kursus peringkat diploma dan juga kebanyakan kursus yang kita bangunkan dalam program diploma ni dia telah dipetakan ataupun di-map kepada kursus di peringkat ijazah. Sebab diploma specialty diploma di universiti adalah peluang untuk package transfer kredit kita panggil. Maknanya bila dia menyambung ijazah tidak perlu repeat lagi kursus-kursus yang dia, kebanyakan kursus yang dia ambil semasa diploma. Semasa diploma tersebut lah. So tujuan kita buat teknologi kejuruteraan pembuatan ni adalah untuk cover keperluan sebenarnya dalam bidang pembuatan di industri-industri besar dalam negara. Kalau kita cakap tadi doktor dah macam lama di fakulti ni kan, berapa tahun tadi? Almost 10 years. 10 years kan. So saya rasa memang dah selok-belok dalam FTKPM ni doktor pun dah tahu. Jadi saya nak tanya sikit lah, apa bezanya? Mungkin besar bezanya kursus-kursus di FTKPM ni berbanding kursus-kursus di UMPSA sediakan yang lain. Okay, so basically saya rasa mungkin kita perlu faham sebenarnya sebab di fakulti kami dia ada dua core bidang utama iaitu pembuatan dan mekatronik. So pembuatan dan mekatronik dia adalah program-program dia adalah bidang kejuruteraan sebenarnya, cuma kita panggil sebagai non-traditional engineering. Sebab dia bukannya program engineering biasa. Yang biasa kita dengar lah contoh macam mechanical yang core. Mechanical, awam, civil, chemical, electrical. Itu adalah yang core engineering. Memang kita faham lah. Cuma recently, quite 20 years, 25 years ago, manufacturing ni dia berkembang lah sebagai salah satu bidang non-traditional. Dia adalah sebenarnya most likely adalah cabang mechanical sebenarnya untuk manufacturing tu lah. Dan mechatronic dia adalah hybrid punya bidang. Yang mana dia terdiri daripada mechanical, ada 4 elemen, mechanical, control, komputer dan juga elektronik. So dia come out dengan term mechatronic. So dia adalah hybrid bidang yang menggabungkan ilmu-ilmu di dalam keempat-empat elemen tadi itulah.
Hmm. So, yang tu yang kita sebab asas kita adalah pembuatan mekatronik, maka program kita bangunkan di fakulti adalah memang berasaskan kepada elemen tersebut. Hmm. So, beza dia dengan, fakulti-fakulti yang ditawarkan, program yang ditawarkan di fakulti adalah dari segi yang saya sebut tadi itulah, dia adalah non-traditional, totally Mhm. non-traditional, maknanya dia memang most likely follow the current trend of the Hmm. industrial need di Malaysia lah. Tu yang Ah, penting tu ya sebenarnya. betul. Sebab dia mungkin, sebab perkataan dia non-traditional, dia mungkin Mhm. tak biasa dengar oleh Betul. kebanyakan pelajar ataupun masyarakat di luar sana. Hmm. Tapi dari segi keperluan ataupun, dia punya tempat di industri sangat bagi kami boleh katakan sangat-sangat memberangsangkanlah. Hmm. Sebab berdasarkan kepada data graduate employability kami pun most likely setiap tahun pun 90% and above Kan? confirm dapat kerja lah. Yes, insyaAllah. Mm. Okay, kalau kita dah dengar tadi, sangat deep. So, kita go deeper lagi. So, macam mana kalau kita nak sediakan mereka masuk ke industri besar ni, Doktor? Adakah apa-apa persediaan, kursus dan silibus sebagainya yang membezakan diorang ni boleh go terus masuk industri macam tu? So basically, di peringkat fakulti, kita merangka kurikulum kita most likely memang berdasarkan kepada keperluan pemegang taruh ataupun kita panggil sebagai stakeholder lah. Hmm. Ataupun kita panggil sebagai orang-orang yang akan uh, menerima Mhm. graduan kita kemudian nanti. Mhm. So most likely bila kita bangunkan kurikulum, kita bangunkan kursus, semua tu ada proses engagement dengan pihak industri sendiri sebenarnya. Dan Hmm. industri-industri kita engage ni pun kita lantik dia sebenarnya sebagai kita panggil sebagai industry advisory panel di peringkat Okay. fakulti yang mana kita ada perbincangan setiap tahun Alright. untuk kita nilai, tengok kurikulum konten, dan biasanya panel-panel ni adalah memang dia punya post adalah most likely managerial and above lah. Hmm. Kita ambil sebagai engineer biasa supaya kita dapatkan maklumat dari segi keseluruhan Mhm. pandangan berkaitan dengan industri. So apa yang kita dapat sebenarnya daripada input-input panel-panel industri tadi, dia memberi some sort of curriculum content yang baik lah untuk Hmm. pelajar kita memahami ataupun mengikuti keperluan ataupun trend semasa di industri. Mhm. So hasilnya bila kita come out dengan kita buat proper engagement dengan industri, kita come out dengan kurikulum yang baik, dan dalam masa yang sama, fakulti juga menggalakkan sebenarnya program-program yang melibatkan pelajar dengan industri. Setiap semester kalau kita nak cakap pasal panggil orang industri datang fakulti, itulah perkara yang lazim. Saya boleh katakan satu semester 3-4 kali Okay. wakil-wakil industri, orang-orang industri ni datang ke fakulti untuk bagi sebagai industri seminar lah. Yeah. Bagi talk kepada pelajar, cerita pengalaman dia bekerja di industri, cerita Hmm. teknologi yang dia pakai di industri, sebagainya. So itu Mhm. memang kita lazimlah buat. And a part of that, kita juga galakkan sebenarnya program pelajar pergi ke industri. Untuk pergi ke Hmm. industri ni dia ada dalam macam-macam bentuk lah. Mungkin Mhm. yang pertama adalah yang biasa pelajar buat adalah lateral visit. Maknanya satu Mhm. rombongan Yep. pergi tengok teknologi, semua tu, industri present dan sebagainya. Mhm. Dan ada yang kedua juga kita buat dalam bentuk collaboration, lebih daripada project based lah. Sebab ada Hmm. kursus-kursus yang ditawarkan di fakulti memang memerlukan topik tu sendiri sebenarnya adalah daripada industri. So Ah. dan dia engage dengan pensyarah kita dan pensyarah engage dengan pelajar kita dan sama-sama bangunkan penyelesaian lah So bagi bukan industri terlibat. solely university yang set on the topic course Um, misalnya? Tak? dia bergantung kepada program lah yang kita Ah, tawarkan. Ada okay. program yang memang kursus yang kita tawarkan memang compulsory daripada Mhm. masalah-masalah di industri. Hmm. So menyebabkan kita kena ni lah, kena engage dengan industri dengan melalui pensyarah masing-masing lah. Faham? Ha. Alright. So itu antara exposure lah ataupun macam mana kita bagi pendedahan berkaitan dengan industri kepada pelajar lah. So penting soalan ni sebab saya tanya mendalam sikit sebab kita nak tahu macam mana sebenarnya kos-kos apa yang adik-adik mungkin lepasan SPM akan belajar di diploma di sini under FTKPM. Sebab apa? Sebab dia mungkin tanya-tanya beza sangat ke dengan mungkin sains dan teknologi klise yang kita tahu Hmm. adalah oil and gas, offshore dan sebagainya. Ya. Ya, sebab mekatronik ni saya rasa bukan subjek yang biasa-biasa. Dia macam banyak melibatkan kepada programming, coding dan more kepada electrician dan Ya. sebagainya. Kan? Betul Ya. tak? Betul. So, Alright. basically di peringkat diploma kita adalah nama adalah teknologi kejuruteraan pembuatan. Hmm. So, seperti tadi saya sebut tadi, pembuatan ni adalah cabang kepada mechanical sebenarnya. Mhm. So, most likely kursus asas yang kita tawarkan di peringkat diploma ini hampir similar dengan mechanical. Yang Hmm. asas itulah, yang asas maksud saya adalah bila pelajar masuk dan belajar pada tahun 1, most likely kursus itu lebih kurang similar dengan asas pada mechanical tadi lah. Macam contoh static, dynamic, itulah benda yang pelajar Yep. belajar lah Mhm. dalam tahun 1 tersebut. Tapi bila dia dah pergi kepada tahun 2, dia akan start go through kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dalam konteks ni dia berkaitan dengan kepada pembuatan lah. Pembuatan ni banyaklah kursus-kursus dia dalam manufacturing processes, dia akan belajar macam mana cara-cara buat produk dan sebagainya. So itu dalam kursus berkaitan dengan pembuatan. Dalam masa yang sama disebabkan oleh program ni adalah walaupun nama dia teknologi dan pembuatan, tapi kita embed juga dengan kursus-kursus yang mechatronic based. Adalah kursus-kursus automasi industri yang kita terapkanlah kepada pelajar.
untuk pelajar Okey. dapat sedikit exposure berkaitan dengan mekatronik. Tapi Alright. most likely dalam manufacturing diploma, di tingkat diploma dia adalah berasaskan kepada pembuatan lah. Yang mana Hmm. subsidiary kepada bidang mechanical sebenarnya. Okay, alright. So, kalau kita dah pergi pada syllabus, courses dan sebagainya, saya nak tanya pula apa nilai tambah yang mungkin kalau ada projek, ada competition yang doktor pernah bawa di student under diploma FTKPM, ada tak? Ya. Di fakulti kita ada satu satu event yang kita panggil setiap semester kita akan buat. Kita Mhm. panggil sebagai project showcase, senior project showcase. Hmm. Dalam program ni adalah yang mana pelajar-pelajar, semua pelajar pelbagai program. Di fakulti kita ada 7 program degree, satu program diploma. So semua program ni dia akan bentangkan projek tahun akhir dia dalam Mhm. bentuk exhibition, pameran. Wah. So dalam event tersebut, apa yang berlaku adalah bila kita pool semua program, maknanya pelajar degree ada present, pelajar diploma ada present, Mhm. dia akan jadi satu event yang besar Mhm. dan judges tu kita ambil daripada engineer-engineer di industri sendiri. Yang datang dalam Mhm. masa sama juga ada judges daripada peringkat pensyarah sendirilah. Mhm. So most likely dalam konteks tersebut pelajar akan buat presentation, biasa most likely sebab kita adalah fakulti pembuatan mekatronik. Mhm. Kita punya projek-projek tu dia most likely relate dengan kita panggil sebagai functional prototype. Kita buat produk yang boleh berfungsi. Mhm. So pelajar perlu demonstrate lah dia punya fungsi tu kepada panel-panel tadi, kepada audiens yang datang dan sebagainya. And then dia kena present lah all the element yang dia belajar lah sebelum ni berkaitan dengan teknologi pembuatan mekatronik. So the beauty of our showcase ni sebenarnya ada kalau projek tu melibatkan perkumpulan, Mhm. most likely kita akan mix up pelbagai bidang. Contoh Hmm. kalau di peringkat ijazah, kita ada program yang berasaskan pembuatan dan juga program berasaskan mekatronik tadi. Mhm. So bila dia ambil kursus yang berkaitan dengan final year tadi, final year kita panggil sebagai capstone ataupun IDP, Integrated Design Project, Aha. biasa dia akan mix up kumpulan tersebut. Contoh 5 orang ahli, Mhm. ada 3 orang bidang pembuatan, 2 orang mekatronik sebagai contoh. Ataupun sebaliknya lah. So most likely bila berlaku mix up ni tadi, dia jadi cantik lah sebenarnya. Mana bila pelajar tu buat produk, ada pakar pelajar yang berpengalaman dalam bidang pembuatan, mana Mhm. proses untuk buat Mhm. benda tersebut. Mhm. Ada pelajar yang ada di dalam mekatronik, dia boleh bantu dari segi untuk automation Mhm. ataupun come out dengan sensor, litar, elektronik dan Mhm. sebagainya. So bila dia combine kedua-dua ni tadi, akhirnya dia dapat menghasilkan satu prototype yang baiklah, yang cantik, yang boleh berfungsi dan boleh dipamerkanlah di Okay. peringkat project showcase tadi. So ini di peringkat fakulti. Dalam Mhm. project showcase tadi sebenarnya a part of kita buka kepada judges industri sebagainya, kita juga kita jadikan sebagai satu event open day sebenarnya. Hmm. Kebanyakannya most likely setiap semester tu adalah 3 4 sekolah akan hantar rombongan. Datang pelajar-pelajar sekolah, pelajar sekolah pun akan tengok juga. Kat Ha, mana tu open biasa day? most likely di fakulti sendiri. Kita Okey. buka di So, fakulti, sekolah datang. sekolah datang, Ah. college vocational datang, Ah. college-college, yang berkaitan lah, yang peringkat-peringkat, Mhm. skill dan sebagainya adalah Mhm. di hantar rombongan, kita buat invitation. Dia akan datang, dia akan tanyalah pelajar kita sendiri yang tengah present dan sebagainya. Okey. Dalam masa sama kita buka jugalah beberapa makmal kita untuk dilawati dan juga kita Hmm. demonstrasi program machine dan sebagainya lah Hmm. kepada orang luar. So Okey. itu dari segi event di peringkat dalaman lah, peringkat fakulti Mhm. kita panggil project showcase yang mana at the end of the event memang kita akan award lah mana-mana projek terbaik, Hmm. kumpulan terbaik dan sebagainya lah. Hmm. Dan lanjutan daripada project showcase tu most likely kumpulan yang terbaik dalam pertandingan tersebut biasanya fakulti akan hantar sponsor untuk dia bertanding di peringkat universiti. Biasanya kita akan masuk CTREX lah, pertandingan inovasi di peringkat UMPSA. Ah. Ah, dan daripada pengalaman kami alhamdulillah kita adalah beberapa rekod mana pelajar kami mendapat award khas lah, anugerah khas lah semasa event tersebut lah berasaskan kepada projek yang yang mereka dah bangunkan lah semasa project showcase tadi. So Nice. that's how we channel kita punya Mhm. inovasi di peringkat pelajar daripada peringkat fakulti dan kita bawa kepada peringkat universiti. Okey, luar biasa sangat luar biasa Saya pun tergamam dengar. Itulah boleh So, jemputlah nanti ke project showcase kami. InsyaAllah open day tu rasa macam nak pergi juga. Ya, ya. Okey, so next doktor, kalau kita dah bagi tadi nilai tambah, courses dan sebagainya, apa yang macam dari industri ke universiti punya mungkin platform yang kita sediakan bagi untuk persediaan in-depth kepada industri besar yang pelajar ni dekat universiti ni dah rasa dah? Untuk engagement dengan industri, biasanya di fakulti kita ada buat beberapa kita ada memeterai MOU lah most likely Ah, dengan universiti untuk okey. bekerjasama lah sebenarnya. Dan Mhm. kerjasama ni dia sebenarnya dari segi ruang lingkup dia luas lah. It's not only about the penyelidikan ataupun penyelesaian masalah industri. Mhm. Kita juga bekerjasama dalam bentuk perkongsian teknologi. Macam di fakulti kami kita ada bekerjasama dengan contoh Mulbauer, salah satu kilang di Melaka Mhm. yang berkaitan dengan semiconductor, kilang Mhm. semiconductor. Yang mana dia memang pernah bagi satu mesin di mesin industri sendiri, Mhm.
yang ditempatkan di fakulti dan kita guna mesin tersebut untuk ajar practical base kepada pelajar dalam certain kursus lah. Kursus-kursus yang ditawarkan di peringkat fakulti. Itu dari segi salah satu bentuk kolaborasi lah. A part of that kita juga ada bila kita memeterai MOU dengan industri, kita juga ada melibatkan pelajar-pelajar yang engage dengan industri secara work-based learning. Mmm. Work-based learning adalah satu program yang mana dia adalah embed dalam kurikulum pelajar, tapi di peringkat ijazah lah untuk program ni. Yang mana pelajar hanya contoh program tersebut 4 tahun, pelajar hanya perlu berada di universiti selama 3 tahun, setahun tahun terakhir pelajar akan ditempatkan di industri. Wah, Totally di industri. Yang okey. mana tahun terakhir tersebut pelajar akan ambil beberapa kursus secara dalam talian, Mhm. and adalah physical engagement sikit. Kemudian pelajar akan buat dia punya latihan industri dan juga projek di industri. So Mmm. bila berlaku macam ni, mana pelajar akan dapat exposure awal suasana kerja industri tu pada tahun terakhir, tahun keempat dah. Mmm. Dan program tu alhamdulillah kita dah masuk, saya rasa dah tahun ketiga dan keempat lah untuk first cohort yang telah mengikuti program tersebut. Mhm. Hasil dia agak merangsangkan yang mana the beauty of this program is that pelajar tu most likely bila dia tengah buat projek di semester akhir tu, kilang dah offer dia untuk bekerja. Mmm. Sebab dia dah berada setahun, dah hampir Sound setahun lama dekat juga, situ, heeh. dah tahu culture kilang tersebut, dah Yep. tahu macam-macam benda. So most likely kilang very interested. Dia lagi mudah lah mana pelajar tu dah setahun, then bila dia Absorb masuk, terus. yes, terus absorb sebagai jurutera, dan Okay. dapatlah masa tu untuk gaji jurutera. Itulah program dalam bentuk WBL lah. Kita sebagai Mhm. work based learning program lah untuk Mhm. program ijazah. Mhm. Untuk diploma most likely kita punya engagement adalah through latihan industri lah. Most diploma kita latihan industri adalah selama 6 bulan lah. Mhm. 24 minggu yang mana pelajar akan berada di industri di semester akhir pengajian. Mhm. So stay kat industri, dia akan buatlah exposure dengan industri dan sebagainya. And then terpulanglah kalau pelajar tu nak sambung pengajian, dia most likely akan masuk balik universiti ataupun dia akan terus stay di industri untuk bekerja. So itu Yes. bentuk-bentuk engagement kita lah dengan industri lah. Macam tadi saya sebut salah satu contoh adalah Mulbauer lah. A part of that kita juga ada kerjasama macam WBL ni banyak industri sebenarnya. Mhm. Di Penang, Matthew and Smith, industri untuk biomedical device. Nature and Uh, Smith saya tahu. yeah. A few quite besar juga. Yes, quite besar. Company ni agak menarik sebab Ah, ataupun dia lebih kurang menjadi rebutan pelajar sebenarnya sebab yes. allowance yang ditawarkan sangat tinggi. Iya. The beauty of WBL program ni adalah Ah. pelajar tahun 4 berada di industri dan telah start menerima allowance. Mhm. Mana ada financial aid lah daripada industri. Mhm. Sebab most likely industri ni mana-mana pelajar yang pergi tu dia akan adalah bentuk bantuan dia dalam bentuk allowance lah. Kejap doktor, sebelum kita pergi pada allowance tu, yang menonton sekarang ni jangan ke mana-mana. Tonton sampai habis dan follow, like, serta subscribe kita punya channel YouTube sekarang ni sebab kita nak tanya lagi next question pada doktor. Okay, stay tune, tengok sampai habis. Alright, so doktor, next kalau kita ada program internship WBL yang tadi doktor katakan, sebenarnya diorang ni quite selesa jugalah sebab dah setahun di WBL dan sebagainya dan terus boleh diabsorb. Industri-industri yang besar yang diorang dah masuk ni mungkin doktor boleh uh, ceritakan sikit apa kerjasama yang kita dah sampai diorang ni orang kata di-credited lah sampai Mhm. boleh masuk Yep. industri besar senang macam tu. So di dalam program WPL ni, work based learning ni, industri-industri yang bersetuju lah untuk menerima untuk participate dalam program ni biasanya kita ada sesi engagement lah di antara Mhm. fakulti dengan industri tersebut. Mhm. Dan engagement kita buat adalah kita sebenarnya sebab ada kursus yang ditawarkan semasa pelajar di sana Mhm. dan kita memerlukan jurutera di industri membuat assessment, membuat Mhm. penilaian kepada pelajar. So dalam konteks tersebut kita bagi sedikit lah training asas berkaitan dengan penilaian lah kepada jurutera tersebut. Dan kita most likely macam tahun lepas kita buat secara fizikal lah, kita panggil engineer-engineer terlibat berkumpul setempat dan kita share kaedah-kaedah untuk menilai pelajar, apa elemen yang kita harapkan industri terapkan kepada pelajar. Mhm. So benda tu dia membantulah untuk industri tu, maknanya dia faham apa yang kita perlu assess dan macam mana the sort of training yang dia perlu bagi kepada pelajar dalam tempoh setahun sebab Mhm. lama kan. Mhm. So itu benda yang inilah yang apa industri buat, peranan yang kita collaborate lah dengan industri. So WBL ni sebab kita letak lama 12 bulan, hampir 12 bulan pelajar di sana, so dia punya engagement tu perlu betul-betul strong lah. Kita tak boleh Mhm. main hantar dan kita leave it to them, tak ada. Yep. Maksudnya kita akan hantar dan di peringkat fakulti kita ada coordinator lah yang akan mengawal seria lah. Kalau ada sebarang Mhm. masalah atau apa-apa, kita akan berbincang lah dengan pihak industri yang terlibat. Nice. Alright. So, So program dia. bukan macam kolaborasi kaling-kaling Bukan betul biasa punya kolaborasi lah sebab dia Ah. kena dua-dua bagi komitmen. Yes, Yes. betul. Sebab Hmm. in a way WBL ni kita nak kata bukan internship yang biasa Bukan internship biasa. Ha. Yes, dia satu program menarik lah sebenarnya. Ha. Yang saya sebut tadi itulah part of the exposure, early exposure kebarangkalian untuk diserap masuk adalah tinggi. Dan part of that pelajar ni pun dah start tahun 4 tu dia dah menerima allowance lah daripada industri. Great. So allowance ni bagi saya antara benda yang bukanlah main point pelajar tapi kebanyakan Mhm. pelajar ada Cara hidup ya, lah.
Masa kan. tahun 4 diorang still lagi menerima bantuan pengajian dan sebagainya. Mhm. Diorang masih pelajar, tapi dalam masa Mhm. sama bila diorang dah berada di industri, diorang dapat allowance tambahan lagi daripada Mhm. industri. Mhm. Dan ada industri setakat pengalaman kami yang bagi terus kepada gaji minimum terus, 1,700 sebulan kepada pelajar Mmm. sampai daripada tahap tersebutlah. So sebab itu penting sebenarnya kalau kita dah contoh macam dah start sambung dengan diploma, kita pastikan kualiti akademik kita baik, kita bangunkan kita punya soft skill dengan baik. So bila kita dah sambung ke degree tersebut, kita nak dapatkan tempat di industri-industri yang ternama ni lagi mudahlah. Betul. Then bila dapat tempat di industri ternama ni, of course lah, banyaklah benefit kita akan dapat lah. Part of the training scheme, financial aided pun adalah untuk bantuan-bantuan kepada pelajar. Yang penting you guys perform je. Yes. Itu je yang penting. Yang lain-lain you mesti dah boleh Ya. settlekan. Alright? Okay. So doktor, kalau mungkin ada, saya dengar sekarang ni kita baru je lepas SPM dapat Mhm. result dan sebagainya. In season diorang tengah apply. Bahasa Melayu saya. Betul. Bahasa Melayu mix memohon, okay? Sedang memohon dan ada juga yang mungkin sedang buat rayuan UPU dan sebagainya. Apa kalau doktor boleh nasihatkan kepada mereka potensi, boleh jelaskan sikit ke potensi bidang ni, ke mana diorang mungkin lepas ni boleh masuk ke diploma ni dan terus straight away ke mana doktor? Boleh. Hmm. So dalam konteks untuk menyambung pengajian ni, adik-adik saya nasihatkan yang pertama adalah, biasanya bila kita menyambung pengajian ni adalah yang pertama of course lah untuk bekerja. Betul. Tak ada orang yang sambung pengajian kerana saja-saja, Mm-mm. suka-suka Mm. ataupun sebab, dipaksa dan sebagainya. So kita kena faham kita sambung pengajian adalah untuk memastikan kelestarian hidup kita Betul. untuk masa akan datang. Mm. So sebab education ni dia bukanlah satu bentuk, benda yang menjanjikan kesenangan, dia adalah satu investment sebenarnya. Mm. Dia tak ada on the spot, sambung belajar terus Yeah. rasa senang, terus jadi kaya, tak ada. Dia adalah satu bentuk investment lah sebenarnya. Dalam konteks ni, para pelajar saya rasa mungkin yang perkara penting sekali adalah untuk melihat suasana pekerjaan di Malaysia sebenarnya. Itulah perkara yang penting sebenarnya. Dan dalam konteks pelajar-pelajar untuk lepasan SPM terutamanya, saya cadangkan bila nak memilih bidang, bukalah website-website yang menunjukkan statistik kerjaya di Malaysia. So seperti mana saya rasa kita punya Perdana Menteri pun selalu maklumkan kita ada masalah dari segi kekurangan kepakaran ataupun involvement pelajar dalam bidang STEM. Mm. So memang sangat-sangat kritikal di peringkat sekolah. Di Mm. peringkat sekolah bila efek dia adalah berlanjutan kepada peringkat universiti. Mm. So itu sebabnya sebab negara memerlukan orang berkepakaran ada knowledge dalam bidang STEM, tapi di peringkat feeder ataupun peringkat bawah-bawah ni pelajar ni dia masih kekurangan bilangan yang masuk bidang tersebut. Mm. Jadi saya cadangkan boleh buka website-website macam contoh Jobstreet, nak tengok gaji boleh buka Payscale, Talent Mm. Corp punya website dan sebagainya. Mm. Dia ada banyak statistik menunjukkan kerjaya-kerjaya lah, berapa komposisi kekosongan kerja tersebut. Mm. Contoh macam buka Jobstreet, type manufacturing engineer sebagai contoh. Dia akan Mm. keluar data-data berkaitan dengan kerjaya kosong dalam bidang tersebut. So Mm. ini boleh membantu sebenarnya adik-adik untuk memilih bidang-bidang yang betul-betul bersesuaian ataupun berpotensi untuk adik get involved nantilah pada masa Mm. akan datang. Mm. So Jobstreet adalah benda yang lazim yang common biasa orang akan tengoklah dari segi taburan pekerjaan tersebut. So yang itu pertamalah. Kemudian bila memilih bidang tersebut, macam saya sebut tadilah, manufacturing dan mekatronik walaupun dia adalah bukan traditional engineer, dia adalah non-traditional engineering bidang, tapi keperluan dia adalah sangat tinggilah, memang sangat-sangat diperlukan. Dan kalau kita sebut manufacturing ni, sebut je lah apa-apa industri di Malaysia. Mm. Oil and gas ke, chemical ke, Mm. elektronik ke, apa-apa ke, semua akan melibatkan pembuatan. Mm. That's why kita punya graduan yang bergraduat dalam bidang manufacturing ni dia merata. Dia tak pergi Mm. kerja dekat satu industri je, tidak. Dia ada kerja dekat industri yang buat chemical juga, chemical plant. Ada Dia juga. ada pergi kepada oil and gas juga. Ada. Sebab semua tu memerlukan kepakaran orang yang berkepakaran dalam bidang pembuatan. Sebab nama dia pembuatan. Dia Mhm. manufacture kan. Betul. Ada yang terlibat dalam industri yang dari segi assembly, sama juga dia ada terlibat. So bila kita tengok dari segi suasana industri di Malaysia, sebab di Malaysia ni dia adalah kita adalah negara yang membangun. Yep. So kebanyakan industri kita nature dia adalah lebih kepada pembuatan produk. Mhm. Kita nak dari segi penyelidikan tu agak kurang sebab most likely contoh macam di Pekan, kita ambil contoh, di Pekan banyak kilang. Kita ada satu kawasan kilang yang besar lah, dia lebih Mhm. Highcom tu kan. Mhm. So banyak kilang-kilang masuk kat situ sebenarnya dia adalah semua dia adalah assembly based industry. Contoh Mercedes akan dipasang di situ, expander, Mitsubishi expander dipasang di situ. So most likely dia adalah melibatkan pembuatan penyambungan produk. Mhm. Kita tak buat kajian macam mana nak optimizekan Mhm. certain engine ke sebagai contoh. Tak ada agak kuranglah di Malaysia sebab kita negara membangun. So most likely benda-benda tersebut dilakukan di negara-negara maju lah. So kita kena faham culture dia punya suasana ataupun environment pekerjaan yang berlaku di Malaysia lah. So bila di Malaysia ni adalah negara membangun, dia lebih kepada maknanya pembuatan ataupun assembly itu tadi. So most likely bidang ni memang sangat-sangat diperlukan lah dari segi tenaga kepakaran dalam bidang tersebut lah. So that's why kursus-kursus yang kita tawarkan memang kita try untuk expose pelajar supaya dia boleh adapt
dengan suasana-suasana Mhm. pembuatan dalam bidang-bidang berbeza tadi. So market tu ada, diorang tinggal pilih je Ya, pilih, courses? yes, betul. Mhm. Macam contoh bila masuk pembuatan, dah graduate, ada degree dalam pembuatan, pilihlah bidang mana Mhm. nak masuk, industri mana nak masuk. Industri Mhm. oil and gas ke? Boleh, tak ada masalah. Yep. Nak jadi offshore, kerja offshore boleh, tak ada masalah. Mhm. Kalau nak masuk industri yang assembly base pun tak ada masalah. Yep. Vehicular base pun tak ada masalah. Nak masuk Pro 2 ke Proton ke, tak ada masalah. So So, ada itu boleh pilih penting. sendiri mengikut bidang kita, apa yang Yep. kita minat. So bila nak apply UPU, nak apply direct intake mana-mana U tu dah tahu dah sebenarnya. Kita bukan apply saja, ya tak? Ya, betul. Dia kena tahu end result tu apa? In teknologi ke, in education ke atau macam mana? Betul. Yang tu awal kena tahu. Bukan macam kita ambil course biasa-biasa dan after degree baru nak kerja ni, baru nak fikir. Ya, betul. Sebab tu saya nasihatkan adik-adik yang lebih lagi lepasan SPM lah, yang akan memilih kursus-kursus program-program dalam bidang diploma. Hmm. Kalau boleh, walaupun kita ambil, dia biasanya bila kita ambil bidang diploma, kita kena faham dia adalah asas kepada bidang yang akan kita masuk untuk akan datang. Hmm. So kalau kita ambil bidang mechanical sebagai contoh, so next step adalah kita akan masuk dalam bidang-bidang berkaitan dengan mechanical. Hmm. Banyaklah dalam program degree, kalau contoh macam kami, program pembuatan, diploma pembuatan, bila sambung degree kita ada lebih kurang 4-5 lagi bidang-bidang degree yang berbeza. Sebenarnya pelajar boleh pilih sebenarnya daripada bidang Betul. tersebut. Tapi at least asas dia berkaitan dengan engineering tadi, Hmm. berkaitan dengan manufacturing tadi. So bila dia masuk kepada degree, kalau dia masuk kepada mekatronik, dia boleh adapt lah Hmm. dengan mekatronik elemen. Kalau dia masuk kepada pembuatan base, dia akan masuk dengan pembuatan punya elemen. So sebenarnya kita ni sekarang dah masuk dah kepada haluan ya. Sebenarnya adik-adik SPM nak ke mana lepas SPM, ke asasi or either degree sama ada ke master seterusnya. Dan sebenarnya kalau kita doktor kalau boleh ceritakan kat diorang, mungkin adik-adik yang rasa beza sangat ke direct intake di UMPSA ni ataupun universiti-universiti lain. Mungkin doktor boleh highlight sikit pada mereka yang sedang nak timbang tara lagi. Silakan. Untuk adik-adik yang sedang memohon program, nasihat saya adalah kalau boleh, pilihlah program-program yang kalau menyambung program diploma lah ataupun asasi, pilihlah program-program yang berada di universiti. Macam contoh di UMPSA sendiri, program-program yang kita rangka, contoh diploma yang kita design, dia telah dipetakan, macam saya sebut awal tadi, dipetakan dengan program degree. Mhm. So bila nak sambung pengajian ni, untuk kena faham kalau adik-adik sambung diploma, kemudian nak sambung kepada degree, dia ada satu proses kita panggil sebagai proses transfer kredit. Mhm. Transfer kredit ni adalah satu proses di mana kita kecualikan adik-adik ni daripada mengambil kursus yang dia pernah belajar semasa diploma tersebut. Mhm. So kalau macam sambung di universiti ataupun di MPSA sendiri, memang kita dah design kurikulum diploma tersebut dengan certain kursus yang kita boleh transfer. Macam contoh di fakulti kami, kalau ambil program diploma teknologi dan pembuatan tadi, bila sambung ke program degree, kita boleh benarkan transfer kredit berlaku sehingga 44 kredit. Wah, Almost 2 years boleh dijimatkan lah. banyak tu. Berdasarkan dengan syarat-syarat tertentu lah, mana kena ada certain grade lah dia achieve dalam diploma Mhm. tersebut. Kalau grade tu layak, and then bila sambung degree, dia boleh apply untuk transfer. So contoh bila sambung degree, diploma kredit dia adalah, total kredit adalah 92 kredit. Bila sambung degree, kalau engineering 135, kalau engineering teknologi 140 sebagai contoh. So bila dah transfer kredit berlaku dalam 44 kredit, katakanlah memang excellent masa result diploma tersebut, banyak A, dapat A, banyak sempas lah lebih kurang. Yep, yep. And then bila sambung degree, dia boleh benarkan 44 kredit, maknanya daripada 140 tu dah kurang dah. Tolak 44. Dia lebih So kata 96 kalau kredit 4 saja. tahun degree tu boleh cut Ya, separuh? boleh cut separuh. Most likely Wah. separuh ataupun 3 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun lah. Bergantung kepada berapa banyak yang boleh transfer tersebut. Sebab tu saya cakap kalau dah ambil di program diploma kita, memang kita dah design kurikulum kursus-kursus tersebut, memang kita dah petakan kepada program diri. So bila nak sambung degree nanti di fakulti kita, lebih mudah lah. Maknanya dia ada package dah, kita boleh bagi. Kalau layak, kita bagi je sekian-sekian amount of credit to be transferred. First time saya dengar ni. Yap. So itulah kelebihan sebenarnya kita bagi sebenarnya, untuk kita panggil sebagai pemindahan kredit, vertical credit transfer. Pemindahan kredit daripada bidang diploma kepada bidang degree. So itu benda yang kita antara tarikan kita lah di peringkat universiti. So kalau pun universiti memang kita boleh bagi certain package lah. Kalau sambung di institusi luar selain daripada UMPSA ni, yang tu kita tertakluk kepada mapping yang kita buat. Kalau kursus tu mirip, kita boleh bagi. Kalau tak mirip, tak boleh bagi. Jadi bila kita nak mapping mirip dia tu, dia akan jadi ada yang tak boleh nak map dan sebagainya. So dia jadi kredit yang benarkan tu makin less lah, makin berkurang. So itu dia punya implikasi lah kalau kita memilih institusi yang berbeza daripada UMPSA tu lah. So saya faham macam kalau dulu saya account, Mhm. so dia macam subjek account saja. So macam ni semua subjek boleh macam tu? Yang ni subjek fakulti, subjek yang berkaitan dengan pembuatan tu boleh, dan juga subjek, ada beberapa subjek servis. Servis ni maksudnya subjek yang ditawarkan di pusat servis, contohnya English, falsafah, subjek-subjek yang besar itu. Ada yang kita benarkan lah, beberapa kursus daripada pusat servis juga kita benarkan transfer. So bila kita combine all in, that's why dia boleh achieve sampai ke 44 kredit tadi.
package secara Hmm. keseluruhan. Besar tu 44 kredit tu. Ya, betul. Kalau saya dulu rasa 20, berapa Ya. belas je. Itu pun max lah. Okay. So saya rasa doktor kalau ada mungkin nak tambah sikit sebanyak boleh silakan last kata-kata untuk kita. Kata-kata terakhir saya untuk adik-adik lah yang nak memohon untuk program-program, menyambung pengajian di peringkat diploma, saya cadangkan pilihlah program diploma teknologi kejuruteraan pembuatan lah yang ditawarkan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, Mhm. UMPSA. Mhm. So program ni memang seperti saya sebut tadi lah, banyak kelebihan dia, memang kita dah rangka untuk adik-adik dan sebenarnya kita terima program ni walaupun tanpa ADMAT. Itu adalah antara yang terkini lah kita buat sesuai dari segi syarat kemasukan. Tanpa ADMAT, adik-adik still lagi boleh memohon program ni lah. Nanti boleh buka website UMP Admission. Mhm. Dalam tu adalah maklumat detail berkaitan dengan syarat kemasukan lah. Tapi yang terkini kita dah remove requirement ADMAT tadi. So mana tak pernah ambil ADMAT masa SPM, masih lagi boleh memohon program dalam bidang kejuruteraan. Wah. So dia tidak terlambat lah. So bukanlah ADMAT tu jadi requirement sekarang ni. Hmm. So kalau macam contoh masa SPM dulu tak termasuk ADMAT, tak ambil, tapi bila dah ambil SPM, dah dapat result, rasa macam nak explore bidang STEM, bidang Mhm. engineering dan sebagainya. So saya cadangkan mohonlah Mhm. program diploma teknologi kejuruteraan pembuatan dan mekatronik. So senang cerita sekarang ni peluang hujung jari je, boleh je Ya, cari ya. kan? Maksudnya kita dah longgarkan syarat dengan banyak and then tanpa admit boleh masuk. Banyak lagi syarat-syarat yang kita longgarkan. Yes. Adalah requirement dari segi kredit-kredit tersebut boleh rujuk website lah untuk maklumat detail. Dan kita harapkan boleh bukalah ruang yang lebih besar untuk pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar explore bidang Mhm. kejuruteraan. Boleh insyaAllah. Saya rasa FTKPM ni boleh pergi jauh lah sebenarnya. Cuma adik-adik je, try to buka mata, cari lebih sikit research pasal anda punya mungkin courses nak belajar dan straight away nak bekerja nanti. Sebab kalau kita belajar-belajar saja, tak align dengan apa kita nak kerja nanti pun no point juga kan? Ya, betul. Alright, so insyaAllah saya harapkan sharing pada hari ini bersama teknologis Dr. Muhammad Nafis memberi manfaat kepada semua yang menonton. Jangan lupa macam doktor, subscribe, like dan Subscribe, like dan share. share. Video ni kepada kawan-kawan, family yang mungkin rasa macam nak ceburi dalam bidang yang tak pernah, bukan klise punya bidang, bukan mechanical engineering yang selalu kita dengar tu. Subscribe dan like kita punya video ni. Jumpa lagi kemudian hari. Bye. Assalamualaikum.